Alhamdulillah. Jom ambil tahu tentang Bajet Malaysia. Ia adalah aplikasi pintar unjuran pengurusan kewangan peribadi untuk kegunaan rakyat Malaysia bernadikan penasihat kewangan AI model bahasa terkini berdasarkan data dan maklumat yang dibekalkan. 100% dibungkus dan diterbitkan dalam versi bahasa Melayu, lengkap dengan 5 ekosistem kewangan yang diperlukan dalam kehidupan. Antara ciri-ciri menarik yang disematkan ke dalam sistem bajet Malaysia adalah seperti berikut. Nombor 1. Accessibility 24 jam, kos jauh lebih rendah, analisis serta-merta, bahasa Melayu penuh. Nombor 2. Skop lebih luas, 5 modul versus 1 fokus. AI Advisor Real Time, analisis hutang dan pelaburan yang lebih mendalam, kos lebih rendah. Nombor 3. Platform pengurusan kewangan peribadi berasaskan web yang menggabungkan 5 modul analitik, bajet bulanan, pengurusan hutang, perancangan pelaburan, simpanan bertujuan dan unjuran aset bersih dengan enjin AI Advisor yang dikuasakan oleh model bahasa generasi terkini. Sistem ini menghasilkan analisis kewangan yang kontekstual berdasarkan data pengguna secara masa nyata, bersandarkan kepada garis panduan institusi berotoriti Malaysia termasuk BNM, KWSP, AKPK, LHDN dan lain-lainnya. Nombor 4. Masukkan pendapatan, perbelanjaan, hutang dan jumlah simpanan. Sistem akan tunjukkan dengan jelas di mana arah aliran wang akan pergi, berapa lama lagi untuk bebas hutang dan sama ada simpanan cukup untuk masa depan atau tidak. Dengan panduan AI Advisor, pengguna akan terima nasihat kewangan yang disesuaikan dengan data dan situasi pengguna itu sendiri yang bersumburkan panduan Bank Negara Malaysia, KWSP dan AKPK dan lain-lain. Ianya seperti berbual dengan perancang kewangan peribadi tetapi tanpa kos bayaran yang mahal. Mantap!